warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami, ahli Kadet Remaja Sekolah, peserta Karnival Kadet Remaja Sekolah Perak 2024 ini akan menunjukkan cara rawatan tulang kering. Kedai makan tu? Belum. Jom pergi makan KFC. Kenapa? Kadet, mana uniform kamu? Saya punya uniform ada dekat sana. Kejap, saya ambil. Aduh! Kemindir, tolong ni kemindir. Asal lu? Ibu dah terjatuh ah. Haa lah. Jom kita dulu. Cara merawat tulang kering. Langkah pertama, tanya keadaan mangsa dan bahagian yang sakit. Bahagian mana sakit? Menggunakan kain ando, ikat di bahagian yang sakit menggunakan ikatan buka sila. Jangan lupa untuk kemaskan ikatan. Langkah yang ketiga, ikat di bahagian atas kaki mangsa agar kaki mangsa tidak bergerak. Dan jangan lupa untuk kemaskan ikatan. Seterusnya, ikat menggunakan ikatan yang sama di bahagian bawah kaki mangsa dan jangan lupa untuk membukakan kasut mangsa. Dan jangan lupa juga untuk kemaskan ikatan. Ikat menggunakan kain anduh di bahagian buku lali mangsa menggunakan ikatan seperti nombor 8. Dan jangan lupa untuk memperkemaskan ikatan. Kami akan menunjukkan cara membuat usungan dan mengusung mangsa menggunakan kaedah improvisi. Satu, dua, tiga, angkat! Banyak! Terima kasih.